Awak ni ada kuasa psikik ke apa Sebab semua benda mesti kena dengan cita rasa saya. Macam awak bawa saya ke sini untuk pilih. Kuasa psikik ya? Tak adalah. Mestilah saya kena tahu apa yang awak suka kan? Nampaknya cikgu ni dah lama minat saya. Minat sangat-sangat. Cinta pandang pertama. Saya pergi bayar dulu. Ikut saya ya, Encik. Tengok. Tu kan penyondol lelaki orang yang tengah viral tu. Perempuan tu bukankah Kak Lin Xiaoye tu ke? Kenapalah dia rampas tunang adik sendiri? Saya rasa mesti dia dengki tu. Adik dia tu artis terkenal kot. Dia pula asyik jadi pelakon ekstra je. Dengan produksi murah pula tu. Tak dapat watak utama. Menyondol lah apa lagi. Gosip apa tu? Meriah betul.